kita kena bezakan yang mana hibah, yang mana hadiah, yang mana wasiat, yang mana satu sedekah, yang mana satu pinjam. Sebab kalau pinjam tanah, pinjam harta, pinjam pinggan mangkuk, pinjam duit, kena bayar apa? Kena bayar balik. Itu pinjaman. Kalau sedekah, kita bagi sedekah, sedekah kat tabung masjid, sedekah pada orang miskin, sedekah tu kita bagi dapat apa? Dapat pahala. Tapi dia tak ada akad. Macam kita bagi wasiat ada syarat je, tak lebih 1/3, tak boleh bagi pada waris faraid, dia berlaku lepas mati. Ya, hadiah kita bagi ada sebab kita sayang dia. Hadiah suami kat isteri, isteri kepada suami, hadiah anak pada mak, mak pada anak, guru pada murid, murid pada guru. Hadiah kita sayang dia. Tapi hibah ni dia berbeza. Hibah ni kita bagi begitu saja, tak mengharapkan balasan. Kita bagi pada masa hidup, siapa-siapa pun boleh, waris boleh, bukan waris pun boleh, dan dia tidak ada had kadar. Ya, Allah Ta'ala bagi pahala. Jadi inilah beza di antara hibah, hadiah, wasiat, sedekah dan juga pinjaman. Ya, kalau kita dah faham ni, insya-Allah mudahlah kita nak uruskan harta tersebut.